Bagi saya, kalau kata ada kewangan yang lebih, turut sertalah dengan tim KGDT. Jangan ragu-ragukanlah, segala bimbingan dengan segala laluan kita tu akan dipantau dan dirapikan lagi. Tak ada orang cakap apa, kita diabaikan, buat hal sendiri ke apa ke. Kita jangan bimbang dan jangan ragu-ragukan. This is saya punya second time pergi umrah, and saya memang purposely pilih KUJDT sebab jemaah yang kecil, jadi mudah bergerak and everything lah. Kalau dengan agensi lain pergi umrah lah untuk beribadat, tapi KUJDT dia selitkan banyak aktiviti ziarah yang agensi lain tak ada. Dari awal perjalanan, daripada menaiki bas daripada Bandar Dato' On sampailah ke Mekah, umrah yang pertama, urusan kami dimudahkan oleh Allah sehingga selesai. Jemaah yang ingin mencari package untuk berumrah, pilihlah KUJDT. KUJDT ni ada orang yang nak recommend lah, dan dia orang cakap sebenarnya premium. Bila dia tanya apa itu premium, dia kata grup dia kecil, dia 25 orang. Memang dia agak tinggi sikit lah kos dia kan. Kita dah tengok balik detail dia satu-satu, okey, dan saya accept lah. Puas hati sebab dia dah start kita register. KUJDT memang dia follow up rapat lah, dia ikut rapat apa yang perlu kita buat. Package ni memang berbaloi lah, memang puas hati. Semua daripada awal sampailah ni sekarang ni, hari last kita nak balik. Alhamdulillah.